Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku nak review kad Dragon Ball Daima. Yang ni adalah keluaran daripada MACD. Kalau korang tengok sini ada logo M, logo MACD. So sebelum tu, buat korang yang baru jumpa aku punya channel, selamat datang. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okay, untuk video kali ni kita nak reviewkan kad Dragon Ball Daima. Kat sini kalau korang tengok ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 jenis Dragon Ball Daima card. Okay, so yang ni adalah yang complete. Yang ni adalah yang complete set. So total ada 8 keping dan ada 5 common, 2 rare dan 1 ultimate. Okay, so jom kita reviewkan card dia. Kalau korang tengok kat belakang ni, dia punya illustration kad dia macam ni lah. Dan material kad ni adalah plastik tebal, dan dia adalah susah untuk rosak lah. So kat sini setiap satu ni ada dia punya Dragon Ball dia. Yang ni adalah 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang, 6 bintang, 7 bintang, dan yang ultimate ni ada ke semua Dragon Ball dalam satu kad dia lah. So senang lah kalau korang nak nak cari ataupun nak comparekan. So kalau yang ultimate dia ada 5 bintang. Okay, so jom kita reviewkan bintang 1. Okay, kad pertama, kalau korang luck untuk dapatkan kad Dragon Ball Daima, kad yang mempunyai 1 bintang Dragon Ball adalah kad rare Goku dan Glorio. So ni kad dia sangat-sangat cantik lah, sangat-sangat eksklusif. So kat sini ada logo M, logo MACD, dan ni dia punya kad dia. Kalau korang tengok kat sini, sangat-sangat shining. Dan ada logo Dragon Ball Daima, dan kat depannya ada Goku, Glorio. Yang ni Goku je, kat belakang ni ada dia punya macam lebih kurang macam artwork manga jugalah kalau korang peminat One Piece kan. So ni Goku dan juga Glorio. Sangat-sangat cantik dia punya kad dia. Okay, so ni kad pertama, dan aku nak reviewkan kad bintang 2. Kita tengok kad bintang 2 adalah kad Vegeta. Yang ini adalah yang jenis common punya kad. So tekstur dia color warna biru metallic, sangat-sangat cantik dan sangat-sangat shining. Dan ni ada dia punya nama dalam bahasa Jepun, dan tekstur nama ni ada timbul-timbul lah. Kalau korang rasa guna jari, rasalah timbul-timbul dia. Dan ni ada logo Dragon Ball Daima, dan ini adalah Vegeta. Dan kalau korang tengok secara jelas, di belakang ni pun ada artwork Vegeta. Ni muka dia, sangat-sangat cantik. Okay, kita nak pergi ke kad yang mempunyai 3 bintang. Okay, kad yang mempunyai 3 bintang adalah kad Piccolo. Ni kad Piccolo ni, artwork dia color warna purple, sama dengan baju Piccolo ni lah. Sangat-sangat cantik juga. Ni ada Piccolo je. Sebab yang ni dia punya artwork je masa kecil lah. So sangat-sangat cute lah. Dan kat belakang ni ada muka Piccolo. Kalau korang tengok kat sini, muka Piccolo nampak mata, hidung dan mulut dia. Dan ini dia punya texture card dia, ada nama dia. Yang ni ada timbul-timbul. Kalau korang rasa guna jari, memang rasa lah texture dia. Dan material dia macam ni lah, tebal. So peminat Dragon Ball Daima, aku rasa wajib collect ataupun kumpulkan ke semua set Dragon Ball Daima ni lah. Okay, so kita reviewkan kad yang mempunyai 4 bintang pula. Kita tengok kad apa yang ada 4 bintang ni. 1, 2, 3. Okay, kad yang punya 4 bintang adalah watak utama untuk cerita Dragon Ball Daima, iaitu Goku, Son Goku. Color Son Goku ni color warna color warna orange, dan dia sama dengan baju je lah. Dan ni nama dia, dan di belakang dia ada muka Goku ni. Sangat-sangat cantik. Okay, so kita pergi ke kad yang ke-5, iaitu kad yang mempunyai 5 bintang. Okay, kad ini adalah kad apa? Jom kita sama-sama kita pusingkan. 1, 2, 3. Ni adalah kad yang sangat-sangat comel. Ni adalah Majin Buu yang gemuk. So kalau korang tengok kat sini, color warna purple, muka Majin Buu sangat-sangat comel. Ada logo M untuk Majin Buu, dan ni ada di belakang ni ada dia punya artwork dia, ada muka Majin Buu. Sangat comel. Okay, seterusnya kita nak pergi ke bintang yang keberapa? Ke-6. Okay, so ni dia.
Okey, kad yang mempunyai 6 bintang adalah Master Roshi. Master Roshi inilah yang tuan guru kepada Goku. Okey, so dia punya apa ni? Artwork dia ada Master Roshi tengah pegang kayu. Dan kalau korang tengok dia sebiji macam Krillin. Krillin kan yang watak yang botak tu kan. Kalau Krillin je ada titik-titik dekat dia punya kepala, tapi yang ni dia tak ada. Dan di belakang dia artwork Master Roshi dengan dia ada pakai kostum kura-kura. Sangat-sangat cantik juga. Warna coklat. Coklat lebih kurang coklat. Coklat macam Goku tapi beza sikit. Goku ni coklat terang, yang ni color macam coklat gelap. Dan Goku ni lebih kepada oren macam tu lah, tapi yang ni je more kepada macam coklat. Okey, so ni kad yang ke berapa? Ke-5. Dan kita nak pergi ke kad yang mempunyai 7 bintang. Okey, so kita tengok ada betul ke ada 7 ni. 1, 2, 3, 4. Betul lah, kad yang mempunyai 7 bintang adalah kad rare, iaitu kad Goku dan juga Vegeta dewasa. Ni sangat-sangat cantik. Kalau korang tengok kat belakang ni ada yang ni ada muka Goku. Dan di belakang ni ada manga dia. Tengok Goku dan Vegeta. Dan yang paling cantik untuk kad rare nombor 7 ni adalah dia punya kombinasi color je, sangat-sangat lawa. Kalau korang tengok kat sini kan, color warna oren dan dikombainkan dengan Vegeta color warna biru. Sangat-sangat cantik. Dia punya kad ni kalau korang tengok secara macam ni kan, nampak macam kad ni terbelah dua tau. Sebelah sini biru, sebelah sini oren. So sangat-sangat unik lah. So aku rasa memang korang patut collect kad Dragon Ball Daima daripada McDonald ni, sebab artwork dia memang sangat-sangat padu dan cantik. Oh, lawa betul. Okey, seterusnya kad yang terakhir iaitu kad Ultimate. Kad ni adalah kad yang sangat-sangat orang cari untuk Dragon Ball Daima McDonald ni, sebab ni adalah kad yang bagi aku sangat, aku tengok pun orang jual pun mahal jugalah harga dia. Sedangkan kalau korang beli ni harga dia RM3 je. Tapi aku tak tahu kenapa harga dia bila orang jual dia sangat-sangat mahal. Okey, so kita tengok kad Ultimate, kad yang mempunyai 7 biji mutiara naga. Kita tengok 1 mutiara, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kad yang paling rare untuk set McDonald Dragon Ball Daima ni adalah kad Shenron Son Goku. Kad ni sangat-sangat cantik. Kalau korang tengok kat sini ada Shenron, iaitu naga yang warna hijau tu. Dan ni ada Goku tengah pegang tongkat. Dan di belakang ni ada tulisan Shenron Son Goku. Dan dia punya kad dia, istimewanya adalah dia punya color dia. Kalau korang tengok kat sini sangat-sangat dia colornya kilat. Dia lebih kepada macam chrome lah, macam chrome shield. Kalau korang peminat kad bola kan, dia ada kad yang chrome kan. So yang set Ultimate ni dia punya material dia lebih kepada chrome. Sangat-sangat cantik lah, berkilat. Kalau korang tengok dengan pantulan cahaya, nampak berkilat. Nampak sangat-sangat eksklusif. Dia tak sama macam kad yang rare ni. Kalau yang rare ni dia bukan chrome, dia lebih kepada hollow foil lah. Tapi yang ni dia chrome lah. Aku compare kan dia punya shining dia. Kalau korang tengok kat sini, nampak lagi eksklusif yang ni lah, sebab dia berkilat bila ada pantulan cahaya. Okay, so aku dah reviewkan semua set Dragon Ball Daima McDonald. So buat korang yang tonton video aku, jangan lupa untuk like. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe aku punya channel. Bantu aku punya channel supaya lebih berkembang untuk masa akan datang. Okay, itu saja review yang aku dapat kongsikan untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video.